Bagi dia makan. Bagi dia makan penjaga kebun. Ayam goreng. Ayam tak sempat nak rakam. Dia dah makan lah. Tinggal nasi je. Dia ni rajin jaga kebun. Tu pekerja lah yang depan tu. Encik Samsul. Dan yang baju hitam tu menantu. Menantu Tok Wan. Makan. Bagi habis nasi tu. Okey, nak tengok buah jap. Kebun ni pun baru lepas kena air banjir. Nampak masih ada air bertakung lagi dalam pokok sawit. Situ pun ada air lagi. Okey. Okey, hari ni 26 hari bulan 10 2025. Hari Ahad. Sampai lagi kebun. Kita bagi Rainbow makan Rainbow. Kalau Toke mai bagi makan lauk ayam. Ayam nasi kandak. Ayam nasi kandak bagi dia makan. Sebab dia jaga kebun, dia duduk sini monyet tak masuk. Pisang-pisang pun alhamdulillah tak diusik oleh monyet pun. Jadi kita bagi dia upah lah. Bagi makan benda mahal sikit. Okey. Selamat menikmati hidangan pagi Rainbow. Alhamdulillah pisang dah berbuah dengan cantik lah. Dengan cantik. Banyak pokok lah. Tu pokok tu pun ada buah tu. Cantik. Tapi jantungnya kita buang lah. Untuk menghasilkan buah yang cantik, kita buang dia jantung. Ni pisang emas ya. Keseluruhan pokok pisang yang tanam ni pisang emas. Tu dia lagi. Ni baru menjadi. Alhamdulillah. Syukur.